Wong Banting, tahu tak kat depan matrikulasi Banting ni ada satu pot sarapan yang korang boleh cuba. Dan pagi-pagi layan pulut kuning ngam juga kan? Jadi ni Ena, apa nama pot kunyah ni? Yuk mampir nang warung Fatimah Sungai Raba Banting. Punyalah banyak panganan yang ada, tapi Ena paling tertarik pulut kuning kat sini. Pesen kat sini korang boleh ambil sendiri dan mixkan dengan lauk pauk yang korang suka. Bagi Ena, rasa pulut dia not bad, rasa masin tu ada, tak kering sangat dan layan dengan renang ayam ni cukup menyandor. Ena, nasi lemak tak ada ke? Mestilah ada wah. Nak cedok sendiri pun ada, nak ambil yang dah bungkus macam ni pun ada. Macam Ena cakap tadi, korang boleh tambah lauk yang korang nak. Macam Ena memang suka lauk paru, dan paru ni unik sikit cara masakan dia. Jenis kering tapi tak over kering, ada rasa tumisan dan pedas. Yang Yazid kunyah ni pula lontong dengan kuah lodeh. Korang boleh gu dengan lauk apa yang korang nak. Dan bagi Yazid, kuah lodeh dia ada rasa lemak, tak manis sangat, dan gu pula dengan sambal soto kembang yang pedas di hujung-hujung ni. Antara menu yang boleh repeat lepas ni. Tak kenyang lagi, boleh sumbat tombolok korang dengan roti kitak warna-warni macam ni. Cumanya tengok juga, kalau stok yilet, diorang akan guna roti Bengali yang biasa tu. Ada banyak lagi sebenarnya pilihan sarapan kat sini. Tak silap Ena, diorang buka sampai ke malam tau, berlainan menu. Apa pun bagi korang nak cuba kunyah pot sarapan yang baru, boleh cuba kunyah nang kene. Memang marem weh.